Hai semua, hari ni kita akan main survival multiplayer survival dan tak ada kit inventory juga, macam biasa. Okay, kita mulakan dengan ambil pokok. Kita perlu bina rumah dulu. Lepas tu kita sediakan alatan. Ambil batu dalam episod ni. Oh, betul kamu buat pickaxe. Oh ya, selamat tahun baru. Sekarang 2026 tahun baru, selamat tahun baru. Oh my god, mana rumah kita nanti? Rumah kita kat mana? Okay. Oh, spring. Yes. Lupa. Dan saya cuba ambil mungkin 20 kayu. Oh ya, kamu buat satu crafting table. So, kadang-kadang Mahira ni, dia pelik betul. Dia buat 4 crafting table. Setiap kali kita main survival. Kau hanya buat satu saja. Tak payah nak buat 4. Tak payah. Hanya buat satu je crafting table. Oh, 20 cun-cun. Okay. Kita craft kan semua ni. Okay. Dan 4 ni kita biarkan untuk buat charcoal. My god. Binalah rumah dengan kayu. Sekejap. Saya akan buat chest untuk kita dua. Sabar, saya nak buat chest. Nah. Oh ya, kerana kami tak pandai survival, kami dua tak pandai survival. Ini easy mode. Memang easy. Jadi saya buat difficulty easy lah, bukan peaceful lah. Kalau peaceful dah terlalu lampau dah. Kamu nak buat 2 tingkat kah? Ya. Tu perlu banyak kayu tu. Kenapa aku buat rumah kita kecil? Kan kita buat rumah Nah. Buat lagi besar. Jauh. Bisa kau 2 yang kecil. No, kita dapat. Jangan buat crafting table lagi ya. Sebab kita dah ada dah crafting table. Saya perlu beri dia warning banyak kali. Tapi kecuali Skyblock. Sebab Skyblock memang saya yang buat semua gathering. Lepas tu dia ambil batu saja. Ha? Where are you putting or hiding? Okay. 1, 2, 3, 4. Ai, kenapa ada lagi kenapa ada 2 pickaxe nah? Ada 2. Oh, bagi saya 2. Kita ambil banyak kayu. Jadi ni easy difficulty. Saya biasanya biarkan normal tak saya. Jika saya ingat balik let's play survival saya tu. Selalunya saya letak normal tapi lembu. Hai. Halah, tak ada ladder pun. Saya nak ambil banyak kayu. Kenapa saya tak guna ni? Ya Allah. Saya tak guna X yang kamu bagi. Saya malas nak ambil sapling, so takut malam terus.
tukarkan ni semua. Dah biarkan part ni untuk buat charcoal. Oh, wow. Okay. Maira. Nah, untuk kamu bina rumah ni lagi Maira! Bukannya maksud saya buat besar tinggi. Bukan. Wait. Kamu perlu besarkan, macam luaskan. Kamu perlu luaskan. What? Nah. Luaskan. Pada blok kesilapan kamu. Apple. Yeah, apple. Tak ada. Ada tangga. Oh. Sekejap. Saya perlu buat shovel untuk membantu. Kenapa ada tangga sini? Sekejap, sabar. Okay. Buat rumah tu besar lagi. Yes. This is what I want. Nak tengok banyak ruang. So aku mau bina tu atas pokok. Atas pokok, bawah pokok. Saya akan buat lantai kita dari kayu. Dekat sini saja, bukan sampai situ lah. Jadi saya tak tahu apa nak buat. Hello? Oh, okay. Kita tak dapat kambing dulu. Jap, saya sampai kambing. Kamu bina rumah tu dulu. Saya cari biri-biri. Oh, sapling. Okay, apple. Oh, dah nak malam. Saya hanya perlu cari kambing biri-biri. Oh, tu satu. Ini mod easy, jadi harap tak selalu mati. So, saya dah kembali jadi noob. Tapi taklah noob sangat lah sekarang. So, dah banyak episod, dah banyak video Minecraft saya buat. Okay, alamak, saya sesat. Tak, sini. Saya ingat balik. Oh, hi skeleton. Hi, jom kita main. Jom. Oh, creeper, hi. Jom. Letupkan kawan kamu tu. Hi skeleton, hi. Lari. Kau dah siap bina rumah ke? Ya. Jom, saya cuba cari kamu. Saya tak nampak betul ni. Hey, zombie. Come here. Sabar, zombie. Okay. I get the Sekejap. Saya cuba. Ada lubang situ saya rasa. Saya tengah cari.
Lah, terbalik saya pergi. No, you just stay inside the house. Nanti kita dua pula yang sesat. Cari nama kamu, tapi kamu shift ke? Tak. Saya cari nama kamu, tapi saya tak nampak nama kamu. Sekejap, satu setting. Okay, sekarang saya boleh nampak sikit je saya boleh nampak. Masih gelap dekat skrin saya. Oh, okay, saya nampak nama kamu. Eh. Ada pintu sini. Ya, saya tapak-tapak. Saya akan cari pintu tu nanti. Saya dapat satu je. Biri-biri. Hai. Ada kalau dalam ni gelap. Oh ya, betul-betul gelap. Kita tak ambil batu pun. Sekejap, saya tengok atas ni. Saya nak tengok luar. So, kita tak ada katil. Saya baru dapat satu wool saja. Why is that? What are you doing? Why do? As long as, don't worry, it doesn't see us. It's too far away for it to see us. Sekejap, boleh dapat benang kan dari... boleh. Sekejap. Apa saya dah buat? Oh, spider nak kerja saya. Sini, spider. Sini. Saya nak matikan kamu. Oh no, it's here. Jangan keluar, Mega. You stay. You just stay. Enderman. Ada Enderman. Nasib saya tak tengok mata dia. Mana? Oh, spider lagi. Kamu stay je situ, tak apa. Saya kerjakan spider ni dulu. Oh, ada dua. Oh, ada dua spider. Hai. Jangan keluar, you just stay. Tak ada benang pun saya dapat. Kayak ni. Hello. Ya. Datang dekat saya. Oh. Saya terdapat print. Saya akan masuk dalam. Oh, Enderman. Enderman dekat luar tu. Untuk barang kamu. Nanti mungkin kita keluar. Tengok. Susah nak nampak di sini. Oh ya, ni masih tanah. Aigah. Okay, sekarang dia mula menukar kepada pagi. Tak saya sunset. Yep, sunset pula. Sunrise. Dah sunrise. Ni bukti kami. Tak ada cheating pun. Hah?
Dia dah mau. Macam mana saya nak regen ni sebenarnya? Setting kedua HP. 2, 3, 4 HP lah. Yes. BB. Yes. I got 2 now. I got 2 wool. I just need 1 more. But we need 6. Because we have 2 players here. Kamu stay situ. Stay dekat rumah. Nanti saya sesat dan kamu sesat. Kita dua susah-susah nak cari. Ada memang saya situ dah. Jika saya kena pukul dari zombie. Especially skeleton tu. Takut saya. Mana kami biru-biru ni? Lembu. Wow. Wow. Ada main ikan. Barang saya hilang. Dalam chest ada barang. Oh, nasib lah ni bukan skyblock. Jika dia skyblock memang betul-betul saya reject. Mana barang saya Oh tu dia. Semua barang saya jatuh. Adakah barang saya yang jatuh dalam air? Tak ada kan saya rasa. Pisau saya. Dan fermented spider. Okay. Masa untuk bunuh kamu. Jangan risau. Saya akan bunuh kamu. Yes, leather. Okay, itu saja untuk hari ini. Nanti kita akan buat episod yang kedua. Sebab nanti stalker saya akan mengamuk. Dan bye.